hidup di bawah kemampuan. Selama ini kita diajar bahawa hidup mengikut kemampuan kan. Tapi hidup mengikut kemampuan inilah yang membuatkan kita tak boleh membuat simpanan. Sebelum ni kita faham bila kita nak menyimpan itu perlu ada duit lebihan. Dapat gaji, belanja dulu, ada lebihan baru kita membuat simpanan. Ini yang kesilapan ramai orang buat. Sedangkan formula untuk membuat simpanan itu berbeza. Tuan Azizi Ali dalam buku beliau ada ajar, bila kita nak membuat simpanan ini, dapat je gaji, terus potong untuk membuat simpanan. Selebihnya itu barulah kita berbelanja. Gaji RM3,000, potong RM300 untuk buat simpanan. Selebihnya baru belanja. Susun perbelanjaan kita berdasarkan amount RM2,700. Bukanlah kita dapat gaji, susun perbelanjaan based on RM3,000 itu. Sepatutnya dapat RM3,000, RM300 potong untuk simpanan terus. Daripada RM2,700 bakinya barulah kita susun perbelanjaan kita, nak bayar rumah, nak makan. Dan ini bertepatan dengan prinsip yang mentor saya ajar, iaitu hidup di bawah kemampuan. Kita ada kemampuan RM3,000 tetapi kita berbelanja hanya RM2,700 sahaja. Ini adalah prinsip mengurus gaji yang paling asas sekali lah. Cuma sekarang ada masalah baru pula lah. Kita dah membuat simpanan dah, tetapi bila dah capai certain amount simpanan yang banyak, kita akan rasa berduit. Jadi berbelanja dengan boros daripada hasil tabungan kita yang dah banyak tu. Dah simpanan RM10,000, benda yang sebelum ni kita tak mampu nak beli, sekarang kita dah jadi mampu. Bila kita dah mampu, keinginan kita pun membuat-buat untuk membeli. Jadi sebab itu mentor saya ajar, untuk simpanan long term, untuk simpanan yang paling berkesan adalah kita simpan dalam bentuk emas. Emas ini membuatkan kita tak berduit sebab dia adalah satu bentuk forgotten saving.